saya berada di Hall C untuk Pavilion Agritech, dan salah satu daripada pengisian Pavilion Agritech ini diberikan kepada Lembaga Pertubuhan Peladang untuk mengendalikan yang dinamakan agromekanisasi. Dan di sini kita akan mempamerkan jentera-jentera teknologi-teknologi baru untuk diperkenalkan kepada petani-petani peladang-peladang yang berada di negara kita ini. Dewan A ini adalah Dewan Go Global, dan di sini akan berada wakil-wakil pempamer daripada 14 buah negara luar yang akan datang menemui peladang-peladang, penternak dan usahawan di dalam negara Malaysia. Lembaga Pertubuhan Peladang diberikan tanggungjawab di Dewan A ini untuk mempamerkan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan. Laman pertanian pintar yang menggunakan teknologi-teknologi moden yang diperkenalkan oleh berbagai-bagai pihak, termasuklah daripada Lembaga Pertubuhan Peladang. Anak-anak muda, ayo mari melihat pertanian baru, pertanian yang menggunakan digital, pertanian yang menggunakan peralatan-peralatan moden yang insya-Allah akan memberikan pendapatan yang lumayan kepada anda semua. Jangan lupa bawa anak, isteri, kaum keluarga beramai-ramai ke Maha Maib Serdang bermula 28 hingga 6 September.